Barang ni dua kau tengok Ni benda kecil ni solenoid ni, wiring harness ni dua. Buat dua benda ni costing dalam 1,500 ke 2,000 lah, tak lari. Okay kan, kenapa mahal sangat nak tukar dua benda? Benda simple je. Solenoid, wiring harness. Dua benda simple je. Nak tukar benda ni 1,500 2,000 tak lari lah. Sebab apa? Jom aku tunjuk kat korang. Okay kan, hari ni kita ada sebiji Mercedes GLC 250. Okay, customer ni datang kat kita orang dengan masalah dia check light engine lah. Okay, bila kita dah scan check light engine dia keluar pokok oil pump valve ataupun oil pumpnya solenoid lah. Ni lah oil pump solenoid aku tunjuk tadi tu. Okay, dua barang ni je. Ni oil pump solenoid dia, ni wiring harness untuk oil pump tu lah. Okay, nak buat dua benda ni 1,000, 1,500, 2,000 tak lagi lah. Sebab apa? Ni tunjuk. Tengok kat korang. Apa jadi kat bawah kereta dia? Lerai habis. Okay, untuk proses penukaran oil pump valve. Okay, oil pump valve ni dia duduk kat dalam enjin korang tau. Dia duduk kat dalam enjin dan proses nak tukar oil pump valve ni, oil sump kena buka satu. Dan model GLC yang datang kat kita ni adalah model 4matic 4matic ni adalah model yang pump 4 tayar dia ada drive shaft dan boleh berpusing dengan sendiri lah. Bila proses nak buka oil sump memang agak banyak lah kerja dia, okey. Macam kau tengok ni lah. Dah terlerai habis ni. Untuk tukar solenoid tu duduk kat dalam enjin dan disebabkan model ni adalah model 4matic. Nak buka oil sump dia kita kena buka drive shaft dulu. Nak buka drive shaft, kena buka steering rack, kena buka subframe. Okey, ni tiga benda ni. Lepas tu kena buka tu lah transfer box depan sebab model ni 4matic lah. Macam kau tengok lah. Habis barang dia dalam ni. Okey, kosong. Tak ada apa. Dah kosong lah bawah dia. Apa function oil pump valve ataupun solenoid oil pump valve ni? Okey, kerja oil pump valve ataupun solenoid ni. Ni aku tunjuk dia. Ni barang dia. So ni adalah oil pump valve ataupun oil pump solenoid lah. Okey, kerja dia adalah untuk mengawal kuantiti minyak oil pump korang So ni adalah oil pump. Oil pump ni mengawal minyak untuk enjin korang dan oil pump valve ataupun solenoid ni kerja dia kawal laluan lah minyak korang untuk enjin korang guna berapa banyak. Okey, sebab kebanyakan kereta-kereta zaman sekarang dia ada eco mode ataupun mode penjimatan minyak lah. Okey, dia bukan jimat ataupun kurangkan penggunaan petrol korang saja. Dia ada banyak lagi benda-benda ataupun faktor yang menyebabkan enjin korang boleh kurang minyak lah. Antara benda lain adalah benda ni lah, oil pump valve solenoid ni. Dia mengawal kuantiti minyak korang. Bila kita guna economy mode ataupun mode yang menjimatkan minyak, oil pump valve korang pun selalu tak langsung akan activate untuk mengurangkan aliran lubrication kat dalam enjin korang lah. Okey, sebab dia sebab dia mengurangkan resistance. Bila mengurangkan resistance kat dalam internal engine korang, secara tak langsung penjimatan minyak korang pun akan naik lah. Dia benda yang simple dan tak banyak sangat efek dia, tapi dia bila campur dengan benda-benda lain, dengan penukaran gear dia, okey, penukaran gear lebih cepat. Lepas tu kau punya throttle response pun slow ataupun tak kasar. Okey, kalau kau perasan bila pakai economy mode, throttle response tu tak tajam ataupun tak kasar, dia lembut. Okey, benda-benda tu lah yang mempengaruhi sistem penjimatan minyak kita korang lah. Dan antara benda lain lagi adalah benda ni lah, oil pump valve ni. Dan dia ni pula duduk kat dalam enjin korang, duduk kat oil pump lah. So proses nak kerja dia macam kau tengok ni lah, memang banyak benda nak kena tukar. Pada korang pengguna Continental kat luar sana, Mercedes, Volvo ke Audi, Volkswagen, Porsche ke sekalipun, korang kalau ada masalah macam customer ni, isu dia datang dengan masalah check light engine je. Bila kita dah scan, kita check, rupanya masalah check light engine tu datang daripada inilah oil pump valve ataupun oil pump solenoid ni. Ingat kalau check light engine, datang scan dulu, baru kita boleh tahu apa punca dia. Sebab dia macam-macam boleh jadi. Boleh jadi sensor exhaust, boleh jadi sensor angin, boleh jadi solenoid untuk oil pump valve korang jugalah. Kepada korang pengguna-pengguna Mercedes yang berada berhampiran Putrajaya, Cyberjaya dan juga Puchong, boleh roger kita orang Transmatic atau Benz. Okey, ataupun kepada korang yang berada berhampiran Nilai ataupun Seremban, nantikan kemunculan kita orang dekat Nilai gang bulan 4 bulan 5 nanti. Apa roger?